Okey. Hari ni saya nak periklankan. Okey, ni sambal bilis garing. Okey, korang kalau nak tahu apa rasa dan apa rahsia dalam ni, korang kena cuba dulu. Tak pun cuba dulu baru tahu. Okey, macam contoh macam ni Saya just makan satu je. Saya kunyah walaupun gigi saya tak penuh. Dah sudah berbunyi. Itu tandanya sambal ni memang garing. Kalau lagi kita makan nasi putih, telur mata, memang kenalah walaupun kita tak ada lauk. Ni saya selalu pakai waktu saya kerja. Sebab apa? Kita tentang gaji memang kita dah habis awal. So otak tak banyak, just RM3 sahaja saya beli. Dan telur RM1 dan nasi putih RM5. Jadikan untuk semua lauk tu saya boleh kenyang. Itu best tau. Korang nak tahu? Cuba dulu. Tak nak? Cuba dulu.